Okey, soalan 27. Rajah 11 menunjukkan plot titik. Okey, bagi masa dalam jam yang diambil sekumpulan murid mengulang kaji pelajaran. Okey, first kali soalan ni nak cari min. Okey, kita nak cari min So, macam mana nak cari min? Okey, first kali kita kira lah, kita tengok masa yang diambil dekat sini. So, masa yang pertama ni ada berapa ni? Ada 2. So, 1 darab dengan 2. Okey, ni kekerapan dia So, tambah dengan 2 darab dengan berapa ada titik ni? 3. Okey, tambah dengan 3 ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, darab 4 tambah. So, 4 ni ada berapa? 4 ni ada 3. So, 4 darab dengan 3. So, 5 tak ada. 6 ada. 6 darab dengan 2. Okey, bahagi dengan bilangan titik yang ada. So, kat sini 2 tambah dengan 3 tambah dengan 4 titik yang ada ni tambah dengan 3 tambah dengan 2. Okey, kita just tekan kalkulator sahaja. Kita tambah dulu yang atas. So, 2. Yang pertama sekali 2 tambah 2 darab 3 6. So, kita tambah 3 darab 4 12. Kita tambah 4 darab dengan 3 12 lagi. Kita tambah 6 darab 2, 12. Okey, so settle. 44 bahagi dengan 2 tambah dengan 3 ni, 6. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14 lah. Okey, so bahagi dengan 14. Okey, kita akan dapat jawapan 3.114. So, jawapan ni ialah C. Sangat mudah ni. 3.14.